Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada saya tentang Islam. Saya tak payah tanya siapa-siapa pun selepas tu. Cukup dengar Rasulullah jawab je. Macam mana dia nak tanya Nabi sebuah jawapan yang pendek tapi merangkumi keseluruhan kehidupan. Orang zaman dulu dia tak nak syarah panjang, dia nak pendek-pendek. Ini orang yang bijak. Sahabat yang bertanya bijak, Nabi yang menjawab amat bijak dan paling bijak. Nabi menjawab dengan menyatakan kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah aku beriman dengan Allah dan istiqamahlah. Dua ni penting. Bila kita beriman kepada Allah dan kita beristiqamah, sama ada istiqamah atas iman atau istiqamah dalam bab yang lain semua sekali yang baik-baik, maka itu namanya pentingnya kita jaga tentang istiqamah ini dan iman ini. Pertama sekali Nabi suruh kita beriman.